Kak, Assalamualaikum. Pada KPDN kak Pakai timbang-timbang kak? Timbang ada tu dah daftar dah. Dah daftar kak? Kak dah daftar macam bawa beranak kak. Tumpang masuk boleh kak? Mana kak timbang kak? Dekat kaunter. Okey, abang dah bawa senuk takut saya dah. Abang je nak pakuk saya. Janganlah bawa senuk kata-kata. Bagus, baru betul lah tu. Sepanjang ni harga yang ni. Macam tu. Yang ni. So kalau abang susun macam ni, dia satu set ni macam ni punya harga lah. Confirm tak tukar Yang ni apa bang? Tester. Tester tu. Boleh rasa bang? Tester. Oh, tester. Sabar, nak cek harga dulu bang. Abang pandai mengelirukan saya bang Ya bang. Tak ada harga, siap ada design ni ya. Tunjuk saya harga dia mana. Yang ni display tu. Macam mana? Display sini, harga sana. Jauh tu. Saya nak beli sini, saya nak kena pergi sana. Okey, nampak? Saya tengok baju sana, saya tengok sini. Okey, harga dia 119. Ada harga tu saya dah okey dah. Tapi harga ni kena pamer Kena pamer. So ni kita first datang macam itulah, saja santai bang Nama pun kita buat sembang santai tu. Saya santai je lah. Agak sampai lah tu. Memang semua brand sendiri punya buat orang Melaka buat lah. Color apa, warna paling latest apa bang? Kan tahun lepas pakai warna apa? Ni warna apa? Orange brick Habis orang terbalik. Dah janganlah takut-takut tak. Kita nak sembang-sembang sambil-sambil saya cerita ni. Janganlah macam tu lah. Dah saya tak boleh nak cakap apa. Dah gagap dah saya dah. Sebab dia dah hawaukan saya. Baru saya nak cakap. Harga dia RM40 kan. Bukan RM40 je awal tu. RM40 lah. Saya suka Tromen kan. Macam-macam je. Ini kira abang Panjang ni kalau budak masuk ni memang tak keluar bapak dia ni bang. Tapi saya sentuh sikit lah bang. Alang-alang dah masuk mainan ni. Abang tahu kan mainan kena ada standard keselamatan kan. MC ke CE ni CE ni okey lah betul lah. Kalau kita selalu tu MC tu. Barang mainan tu pastikan ada standard keselamatan tu. Sebab apa kan, rasa abang kan virus sekarang pun pasal-pasal lula tu kan, mainan kan. Sebab kebetulan nak jual mainan kat Bazar Raya, dia menarik sikit. Tak salah pun jual mainan, okey lah, menarik lah. Tapi kalau anak saya, memang habis lah saya ni. Habis dia punya wallet ni kering. Boleh masuk kan? Saya risau sebab ada baju silat. Sekarang saya kena bersilat ke apa, tak payah abang Sambil-sambil saya nak check, saya nak dapat ilmu daripada abang ni. So, capal ni ada berapa banyak jenis? Tradisional, texture dia. Yang ni modern punya. Capal Pagaruyung Datuk Melaka ni? Datuk Melaka dah panggil macam ni lah. Kalau tumit, dia tahu lah. Oh, dia ada tumit ni capal. Oh, ni memang kalau Datuk Melaka dia macam ni. Tapi harga dia memang abang dekat sini, lepas tu tagging pun sama kan harga dia kan? Jangan dua harga pula bang. Ini bang, capal ni. Ini kalau pakai satu hal, kalau main Valentine ni boleh hijau muka ni. Oh, dia takar abang. Itu sebelah dia tu yang kecil. Yang ni takar kecil, ni takar besar. Abang macam nak kakak saya. Saya nak belajar pasal capal bang, bukan nak kena-kena macam tu. Elang menyusul langit bang Ini kalau pakai ni daripada kau. Kak, saya tahu Latok daripada Sabah. Ni Thailand punya. Macam mana nak tahu dia Sabah dengan Thailand kak? Apa yang lain? Warna lain. Abang yang gula saya bawa orang Sabah ni. Nampak? Kadang-kadang bersabarlah. Betul lah, memang bersabarlah ni. Bersabarlah, kadang-kadang kita perlu melewati hantu buruk. Betul buruk lah ni. Jangan serius. Tak ada lah. Tu yang mana tak betul tu, sama baik je lah.